pendapat DMA tentang orang yang dah tua tapi perangai masih budak-budak, mostly macam tu. Sebab kalau lah dia bocah pada usia 20 tahun, dia juga akan bocah pada usia 40 dan juga 60. Orang yang hebat masa dia tua, masa dia muda dia dah hebat. Biasa macam tu. Orang yang hebat pada usia 40, semasa dia 20 dah hebat. Jarang orang yang bocah usia 20, tiba-tiba masa tua berubah. Memang not likely. Kalau dia nak berubah pun, dia berubah masa dia muda-muda. Masa umur 20 bocah, masa umur 25 dia berubah. Itu logik sebab dia masih muda. Peluang untuk berubah masih besar. Tapi bila dia bocah umur 20, umur 40 tak berubah lagi. Memang dia takkan berubah guys. Sebab orang tua nak berubah susah. Kau faham tak orang tua ni macam mana? Energi tak berapa nak ada. Pemikiran pun tak berapa nak faham dah. Pemikiran baru, idea baru. Dia makin keras. Dia tak boleh terima nasihat orang muda. So orang tua not likely untuk berubah. Jarang. Kalau ada pun tu anomali. So kalau korang bocah sekarang, pastikan korang berubah sebelum korang tua. Sebab bila once korang dah tua, korang takkan berubah. Kalau semasa korang sihat, korang gagah, korang boleh tidur, sekarang masih banyak energi pun korang tak berubah. Kenapa korang rasa bila korang dah tua, tak ada energi, korang rasa korang akan berubah macam tu? Not likely. Untuk paid review, jika korang nak DMA tolong promote korang punya business, korang PM je akaun ni DMA Islam.